Assalamualaikum guys. Korang ada tak kawan-kawan ataupun jiran yang prihatin dengan diri kita? Dia bukannya prihatin ni bukannya busybody tau Prihatin ni contoh dah. Kalau anda tengah sakit, kawan-kawan anda ni call, tanya, WhatsApp tanya anda, kau apa khabar? Sihat ke? Dah makan ke?" Kan? Mereka bertanya sama ada kita ni perlukan apa-apa ke, bantuan ubat, nak pergi ke klinik, ke hospital ke apa ke ketika kita sakit. So, geng, kalau anda ada rakan-rakan yang begini, Alhamdulillah, ini adalah mutiara dalam sebahagian dalam hidup anda. Kerana apa? Kawan-kawan yang begini, yang prihatin dengan keadaan diri kita, yang mengambil berat tentang keadaan diri kita ni, susah nak dapat dah sekarang. So kalau ada rakan-rakan kita yang bertanya khabar tu, ingat-ingatlah mereka. Dan mereka bukan nak meminta balasan, tetapi itu dah memang sikap terpuji daripada diri mereka, yang prihatin terhadap rakan-rakan yang lain. So orang-orang macam ni saya lihat sebagai yang rare lah. Yang ada pun tak ramai. Okay? Dan yang ada dalam circle kehidupan anda ni, jagalah mereka. Okay? Kerana mereka ini sahabat. Dia bukan taraf kawan, tetapi dah taraf sahabat. So satu lagi, ada tak pernah anda menulis teks ataupun WhatsApp, okay, dan rakan-rakan anda ni, dia bukan sekadar jawab K atau OK, tetapi dia menulis dalam satu perkataan yang panjang. Okey, aku datang nanti. Okey, nanti pukul 9 aku datang. Kau kat mana? So dia bukan menjawab dalam baris yang sikit-sikit, yang pendek-pendek, tetapi dia menjawab dengan dalam sentences yang betul. Okay. So ini juga rakan-rakan yang anda perlu jaga, yang anda perlu ingat mereka. Okay. Assalamualaikum.